Apa yang jadi bila anda order leather seat cover dari Itali daripada kami? Bukan sekadar sarung tempat duduk, ia adalah proses yang panjang, mahal dan berkualiti. Semuanya bermula dengan consultation. Kami duduk bersama anda, pilih warna, design dan jahitan. Setiap consultation ada kos kerana masa dan kepakaran itu bernilai. Masuk fasa R&D. Si anda diukur satu persatu, dipotong tepat untuk dijadikan template. Lebih 40 staf R&D bekerja untuk hasilkan satu seat yang sempurna. Selepas itu, designer kami bekerja bukan 5 minit tapi purata 48 jam untuk satu design sahaja. Gaji, kepakaran dan fokus penuh semua demi satu kereta anda. Leather kami pula diimport dari Itali. Seminggu 10 tan leather sampai ke kilang. Ada kos shipping, lori, forklift, stok, gudang dan pekerja. Leather sampai saja terus masuk ke QA. Sekitar 18 jam hanya untuk cek kualiti leather. Kemudian QC sekali lagi. Lepas QC, kemudiannya leather cutting menggunakan mesin kas yang bernilai jutaan ringgit. Potongan mesti tepat, tiada ruang untuk tersilap. Masuk pula pattern dan embroidery, design anda dijahit mengikut spesifikasi. Mesin ratusan ribu ringgit dan setiap kaki persegi ada kosnya. Selepas itu, lebih 600 pekerja yang menjahit seat cover anda mengikut ukuran kereta. Seat kereta kami bukannya besar, memang fit cun-cun untuk kereta anda. Seat cover yang dah siap, kami akan susun. Kami akan gantung. Kami akan bungkus. Satu set, satu kotak dengan rapi. Hari pemasangan, 5 installer, 1 kereta. Ambil masa, tenaga dan kemahiran dan kami tak pasang cincai. Setiap pasang, QA check sekali lagi baru kami lepaskan. Kami akan pastikan seat cover anda pasti berkualiti. Dan semua ini untuk satu set seat cover. Jadi bila anda tanya kenapa mahal, sebab anda bukan bayar sarung. Anda bayar proses, manusia, keselamatan dan juga kualiti. Dan itu nilai sebenar seat cover kami.